Okey, dalam laporan WA4 awak kena buat salah satulah contoh laporan yang mana kita kena hilang contohnya kalau kes ni, yang saya punya kes PC ni ataupun PC ni dia punya hard disk dah hampir penuh. Okey, so kita boleh nampak kat sini dia punya hyperfill dia tinggi sangat, iaitu lebih kurang 13,000 lebih lah kan. So saiz dia besar, so kita nak kurangkan penggunaan hard disk ni. So dia standby sebanyak ini, setting. So macam mana kita nak kurangkan benda ni supaya bila hard disk kita penggunaan tak tinggi lah, maknanya bila berlaku ni kita boleh matikan. So hyperfill ni tujuannya untuk hibernate lah PC. Kau boleh check dekat AI lah untuk fahamkan tentang konsep hibernate ni. So kita boleh offkan dia. Bila kita offkan, automatik awak dah pastikan lah yang kita nak buat ni, hyperfill ni akan hilang. Okey, bolehlah tengok. Okey, kalau tak nampak kita zoomkan lah. Saya zoomkan kat sini. Okey, ini hyperfill ni nampak tinggi kan. Hyperfill ketinggian dia sebanyak 13,000 file lah, banyak juga untuk kita kurangkan. Okey, 13,000 KB lah, bersamaan berapa GB lah. So kita nak kurangkan supaya penggunaan hard disk kita efisien lah. So kita boleh gunakan command power cfg hibernate untuk offkan dia. Okey, enter. Nampak bila saya offkan, automatik hyperfill tu dah hilang, dah tak ada. Jadi penggunaan tu dah okey lah, kita ada 13,000 terjimat. Okey, tu je lah dalam untuk contoh WA4 punya penggunaan command untuk dapatkan laporan lah, generate laporan yang akan memaklumkan melalui file explorer dan sebagainya sistem tu. Okey, sekian, terima kasih.